Dia kadang-kadang seronok kalau kawan-kawan dia tak naik, dia seronok. Bila nampak kawan-kawan tu dapat APC, dia tak puas hati. Macam mana dia boleh dapat weh? Aku memang tak puas hati lah. Kalau engkau ke, aku okey je ayah. Dia pandai je cara dia nak mengacun, nak mengajakkan kawan bersama dengan dia tu, berjemaah dengan benda tu, pandai. Macam budak lelaki, macam pekerja lelaki, dia simple dia kalau tak puas hati, dia sound direct Weh, macam mana kau boleh dapat? Kerja sama, ponteng sama, tapi macam mana kau boleh dapat? Dia akan jawab, dia terang je, dan dia akan cakap, lah nampak macam mana? Aku, tapi aku lepak-lepak dengan kau pun kerja siap aku kerja siap. Mungkin sebab tu kot, tak adalah aku tanya kan. Nak tahu macam mana kau boleh dapat. Tu budak lelaki. Budak perempuan ni, orang perempuan yang paling bahaya. Depan siap puji tu. Tahniahlah. You memang deserve. Dekat belakang, dia buat grup tu. Dekat dalam phone dia buat grup. GGTPH, geng-geng tak puas hati. Dia masukkan semua geng-geng dia, dan dia tak perasan leka masa tengah berbual masuk grup, termasuk budak anti manugerah tu pun masuk dalam tu. Meraung-raung budak tu baca dalam tu. Tak sangka orang tak puas hati dengan dia. Jaga kuah. Dia kadang-kadang seronok kalau kawan-kawan dia tak naik, dia seronok. Bila nampak kawan-kawan tu dapat APC, dia tak puas hati. Macam mana dia boleh dapat weh? Aku memang tak puas hati lah. Kalau engkau ke, aku okey je ayah. Dia pandai je cara dia nak mengacun, nak mengajakkan kawan bersama dengan dia tu, berjemaah dengan benda tu, pandai. Macam budak lelaki, macam pekerja lelaki, dia simple dia kalau tak puas hati, dia sound direct Weh, macam mana kau boleh dapat? Kerja sama, ponteng sama, tapi macam mana kau boleh dapat? Dia akan jawab, dia terang je, dan dia akan cakap, lah nampak macam mana? Aku, tapi aku lepak-lepak dengan kau pun kerja siap aku kerja siap. Mungkin sebab tu kot, tak adalah aku tanya kan. Nak tahu macam mana kau boleh dapat. Tu budak lelaki. Budak perempuan ni, orang perempuan yang paling bahaya. Depan siap puji tu. Tahniahlah. You memang deserve. Dekat belakang, dia buat grup tu. Dekat dalam phone dia buat grup.